Niat nak comeback tu ada. Masih belum tertanam lagi. Masih ada. InsyaAllah, insyaAllah. Okey Rania, mungkin boleh share sikit apa yang Rania buat hari ni di Kuantan Pahang? Saya attend press conference untuk UXR sebab abang saya lawan. Jordan Boy lawan. Ada yang bertanya-tanya, Rania bila nak comeback? Saya tak tahu lagi ya. Mood nak comeback tu masih belum datang lagi. Saya kalau training 1 hari, lepas tu lagi saya cuti 5 hari. Saya training lagi 2 hari, lepas tu lagi saya cuti lagi banyak hari. Tapi niat nak comeback tu ada. Masih belum tertanam lagi, masih ada. InsyaAllah, insyaAllah. Kenapa? Mungkin sebab sibuk berbisnes ke macam mana? Mungkin sebab saya dah lama tak fight kan. Tapi sibuk berbisnes juga. Sebab yang lain kan active fight. So bisnes tu tak atas kepala saya. Macam tu. So nanti kalau dah okay sikit, kita akan start balik. Mungkin boleh share sikit, ada tak dapat offer-offer daripada event-event mana ke untuk Rania fight? Sebenarnya tahun ni ada 4-5 offer sebenarnya. Banyak. Ada even UXR pun ada offer. Yang bulan 12 pun ada offer. Bulan 11 pun ada offer. Tapi Rania tolak. Sebab sekarang kan macam tak fit lagi kan. So Rania memerlukan berbulan-bulan training untuk nak jadi macam sebelum ni lagi. Macam tu. So takut tak fit, nak fight nanti takut tak best lah. Macam tu. Kalau daripada Rania sendiri, Rania rasa bila tiba masanya untuk Rania comeback? Saya rasa tahun depan. Tahun depan tu saya dah nak aktif balik lah macam sebelum ni, tahun depan. InsyaAllah. Kalau untuk tahun depan tu mungkin ada sasarannya? Sasaran belum ada. Tak ada lagi yang offer untuk tahun depan. Tapi rasanya sekarang pun dah start training balik slow-slow. So nanti kita akan training lagi. Saya kena rajinkan diri lah untuk training untuk tahun depan. Okay, last kata-kata mungkin nak ajak orang ramai datang ke Kuantan Pahang esok untuk UXR Showdown. So korang jangan lupa datang untuk event UXR Showdown besok pukul 8 malam. So dekat mana Stadium Supa. Dekat Stadium Supa. Ajak semua family korang datang sebab diorang punya card diorang memang bukan fighter biasa-biasa. Korang boleh tengok sendiri ada Jordan Boy, ada Rifdin, ada Boy Prata, ada ramai lagi orang. So jangan lupa datang sebab ni bukan game yang set up. Saya rasa ini memang game yang fighter lawan fighter. So memang akan banyak pecah-pecah, darah-darah semua. So memang best akan tengok esok. Okay.